Hai korang. Kek pandan cheese lele. Rasa saya. Selalu aku beli perisa red velvet. Hari ni aku beli pandan. Sebab red velvet ada. So hari ni kita nak rasa pandan pula. Aku tak makan semua, aku makan separuh je. Tak lagi separuh aku nak simpan kat suami aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, 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 sedap. Sedap, 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 sedap. Nampak dia punya kek tu lagi tebal pada dia punya krim tu. Tak muak. Tak terlampau manis. Tak. Bismillah. Nampak gaya dia punya rasa tak lari langsung. Memang sedap. Takkanlah kalau aku beli kan, aku cuba yang kedai orang lain. Dia punya cheese cream ni manis. Tapi ni light-light gitu je. Dia punya manis tak lekat kat tekak. Kalau setengah-setengah kedai, dia punya manis tu melekat kat tekak. Sedar tak sedar tinggal setengah dah. Langsung tak terlekut nampak. Nampak? RM10. Lepas tu kita ada bombolo ni. Ni dengan burger ikan bilis. Yang burger ni untuk suami aku. Lepas tu yang bombolo ni aku beli untuk budak kecil ni. Dia punya kedai dekat mana? Dekat Panalex Ketih. Nama kedai dia Dapur Nora. Aku tag dia punya Facebook. Lepas tu nanti aku share dia punya nombor WhatsApp. So kalau korang nak beli, korang boleh pergi PM lah dia punya owner kedai. Aku ingat nak beli donat ni, donat tak ada. Aku beli yang ni, benda ni dua. Bombolo ni. Bismillah. Dah beli. Sampai habis.